Silakan Nur. Malam ni betul-betul semua tema klasik Noh, cabut. Berapa tadi? 5. Ikutkan arahan yang ada di bawah. Kacau, bawah, tepi. Itu dia punya slogan. Semua sekali. Bucu-bucu. Maklumlah. Tadi Freedom Ashraf kita sampai tawaf lah tadi. Dia tawafnya balang ni punya nak mengikut arahan daripada pengunjung-pengunjung kita kan. Memenuhi permintaan sebenarnya. Okey. Satu silakan. Mari. Kaum lelaki. Yusuf. 2. Belum lagi. Sebut pula. Masih lagi lelaki. Okey, sebentar lagi kita akan buat sedikit penyampaian. Lelaki. Paling banyak orang lelaki shopping sebenarnya. Tapi tukang pilih akak-akak kita 4. Perempuan. Masih baik. Wanita. Okey. Yang kelima. Silakan ke depan. Okey, pemenang seterusnya Rahim bin Darus. Rahim bin Darus. Okey. Terima kasih diucapkan Rahim bin Darus Okey, tuan-tuan dan puan, saya minta laluan sekejap dalam beberapa minit untuk kita bersama ke acara kita sosial. Dengan ini majlis sekali lagi menyebut dan juga mempersilakan yang berhormat Tuan Badrul Bahtiar kita YB daripada Adun Kurun Kedah Darul Aman, dipersilakan untuk berada di pentas bersama dengan Pengerusi Emas di Semantan Sdn Berhad Tuan Muhammad Hafizal bin Haji Mahmud untuk menyampaikan bocek kepada yang berhormat. Silakan. Yang mana mocek yang disampaikan khas buat Pusat Khidmat Dun Gurun bernilai RM10,000 Malaysia dari Emas Sri Semantan. Sri Semantan! Sri Semantan! Sri Semantan! Oh. Tepuk sikit. Alright, terima kasih. Tahniah diucapkan, terima kasih. Yang tidak terhingga diucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Badrul Bahtiar, Ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Dun Gurun Kedah Darul Aman di atas kesudian hadir bagi menyempurnakan majlis perasmian Wisma Emas Sri Semantan Cawangan ke-18 Sungai Petani Kedah Darul Aman. Terima kasih yang tidak terhingga diucapkan. Alhamdulillah, dengan beberapa acara perasmian dan juga gimmick telah kita jalankan sebentar tadi. Dengan ini terasmilah sudah bagi Wisma Emas Sri Semantan bagi Cawangan ke-18 Sungai Petani ini. Jadi ini satu kemudahan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang nak shopping emas pada setiap hari kecuali hari Jumaat. Jumaat seluruh Malaysia kedai emas Sri Semantan cuti. Okey? Juga Isnin ini cuti. Dia orang pun nak rehat juga, penat tu. Hari Selasa kedai akan kembali buka seperti biasa. Okey? Alright, tahniah juga diucapkan kepada semua para pemenang.
Oh ya ke? Wah, satu kejutan malam ini. YB ada urusan lain atau boleh terus bersama dengan kita pada malam ini? Terus tepuk sikit tuan-tuan dan puan-puan. YB sendiri akan cabut grand prize kita malam ini. Kita bagi penghormatan pada YB. Saya ingat YB nak terus pergi ke tempat lain dah, saya dah risau. Boleh tunggu dia? Alhamdulillah, syukur. Jadi kita dapat berkat, kita ambil berkat daripada YB kita sendiri malam ini. Nantikan cabutan grand prize sebuah kenderaan mewah BMW. Model apa? Dah lupa dah model. Model apa, Syuk? BMW model apa? 328i guys. Okay? Kalau tengok kat dalam dia punya ramai semangat lah korang pergi selfie dengan kereta. Cukup cantik dengan keadaan dalam warna brown Jadi kita nantikan siapakah pemenang yang bakal kita nobatkan. Kembali bersama dengan Nur Mas Lansari di hadapan untuk menyampaikan hadiah kepada pemenang kita yang seterusnya, Muhammad Darul Aman Osman. Adakah Muhammad Darul Aman Osman? Ada. Okey, silakan. Semua relax je. Semua nak tunggu gol bar, nak tunggu kereta Tepuklah sikit agak-agak abang-abang. Terima kasih. Nombor isi bang? Betul. Kalau ada nama yang confuse, saya sendiri akan sebut nombor isi, tolong sahkan je. Tapi kalau tuan-tuan, saya akan tanya sendiri kalau tak ada apa masalah Pemenang seterusnya Abdullah bin Yahya. Macam dah panggil Abdullah bin Yahya. 5375. 507 kupon tadi mana? Cik Abdullah bin Yahya. Lagi tak kata apa, kuponnya mengatasi. Tepuk. Macam tu semangat dia saya nak kak. Memberi sokongan. 507 keping kupon. Silakan. Tengok senyum pakcik kita ni makin menyerlah sebab hadiah dah hadiah yang ketiga. Okey, tahniah diucapkan Cik Abdullah. Seterusnya Nur Ashikin binti Abdul Halim. Macam dah panggil Nur Ashikin binti Abdul Halim, ada ke? Nur Ashikin binti Abdul Halim, panggilan pertama. Ini pertama kali saya buat panggilan ni. Semakin panas. Nur Ashikin binti Abdul Halim, panggilan ke? Semangat. Tang kira. Nur Ashikin binti Abdul Halim, panggilan ke? Batal. Terima kasih. Tang batal. Kuatlah suaranya. Okey, batal. Kita kena cepatkan lagi. Seterusnya, Rohani binti. Saya takut salah sebut ni. Rohani binti Syium Yusuf. Elaya Yusuf, betul? Betul. Betul ke? Betul ke? Cik, confident angguk betul tu. Tapi tak apa, saya tetap akan buat tapisan kat depan ni dengan mengesahkan nombor kad pengenalan. Kak, nombor IC apa kak? Okey, betul, 5044. Alright, tahniah diucapkan dan juga terima kasih
Oh, ada satu lagi menggantikan nombor yang tiada pemenang. Silakan Noh. Kacau. Bawah. Rompak lagi. Macam tu. Kita tak boleh. Okey, dapat tak? 1, 2. Tak sempat nak kira. Ish, masa terselak je baju ni pun. Aib. Okey. Ini pemenang fresh. Sebab rasanya nama ni saya tak nak panggil lagi. Dimenangi oleh kaum wanita. Fatiana Fauzi. Hadiah berupa sebuah kipas duduk percuma wire dan juga pelak. Silakan. Kat nombor IC. Okey, betul. Tahniah diucapkan. Itu dia pemenang kita pagi hari